Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Asmaul Husna sebagai penyampai anda hari ini dalam siar TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Poujaya. Pada era abad ke-21, penggunaan bahan digital telah sering digunakan dalam kalangan pelajar bagi memastikan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah difahami, terutama untuk topik yang kompleks. Tambahan pula, dengan teknologi yang sedia ada, bahan digital dapat diakses di mana sahaja, tidak kira masa dan tempat, dengan menggunakan smartphone, tablet atau laptop. Contoh bahan digital yang digunakan ialah pembelajaran dalam talian, buku elektronik, laman sesawang seperti ChatGPT dan lain-lain. Objektif penggunaan bahan digital bergantung kepada penggunaannya, tetapi secara umumnya adalah memudahkan penyampaian mesej melalui pelbagai format digital seperti infografik, video dan teks. Bahan digital juga mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan kehidupan seharian bagi meningkatkan kemahiran digital pengguna. Di samping itu, dalam bidang pendidikan, guru-guru menggunakan bahan digital untuk mengajar bagi membantu pelajar pada generasi kini lebih bersemangat dan tidak ketinggalan. Oleh disebabkan itu, bahan digital telah menjadi pilihan utama dalam pembelajaran moden bagi pelajar di seluruh dunia. Kesimpulannya, bahan digital haruslah diperkasakan dalam pendidikan negara supaya dapat bersama-sama meningkatkan kualiti pendidikan di negara. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.